Nasi Arab tu 200 ke 300 talam juga sehari. Buttermilk dengan mantau ni 100 lebih ke 200 lebih sepinggan sehari. Boleh tahan. Dapat pula suasana tepi pantai. Boleh lepak dekat gazebo, ada bean bag, ada tikar. Okey, Chef, satu-satu perkenalkan. Ini menu apa, Chef? Okey, untuk menu pertama kita, ini adalah kita punya best seller lah untuk nasi Arab. Nasi Arab ayam seekor. Harga dia dalam RM35. Tak termasuk dengan add-on lah. Telur, papadam dengan cili. Untuk menu kedua, kita ada nasi Arab kambing. Harga dia dalam RM49. Yang ini kita punya mix lah. Mix ni dia campur ayam separuh dan juga separuh lagi kambing. Ini yang kata betul. Paling banyak permintaan, Chef, Ya, betul. Baik. Ini kita punya special jugalah. Kita ada nasi Arab Wagyu. Ini harga berapa, Chef? Dalam RM89. RM89. Untuk di hari ini kita ada signature kita. Ini kita punya mantau spicy creamy clam. Yang dua ni, Chef, apa, Chef? Ini kita punya menu nasi lah. Kita ada daging salai cili api dan juga ayam buttermilk. Untuk air kita ada Hattori chocolate signature frappe. Kita ada matcha frappe dengan juga latte caramel frappe. Untuk Ramadan ni buka daripada pukul apa sampai pukul apa? Okey, untuk Ramadan ni kita akan buka macam biasa, start pukul 3.30 hinggalah pukul 11 malam. Setiap hari? Setiap hari. Dia orang nak datang sini, apa nama tempat ni, je? Untuk nak datang kat sini boleh saja search kat Google. Nama kedai Hattori Coffee. Jadi sini yang specialnya kita dapat menikmati makanan di tepi laut. Ya, betul. Dan juga boleh bersantai di tepi pantai lah. Ya, betul. Tepi pantai, suasana santai, boleh nampak laut. Kemudian yang paling best kalau kita dapat buka puasa tepi laut ni, feel dia memang lain macam, bro. Jadi sebelum kopi ni cair, kita nak cuba dulu dia punya kopi ni. Dia ada 3 jenis kopi yang best seller kat sini. Kita terus cuba. Bismillah. Ini matcha frappe. Memang rasa dia sungguh berlemak, kurang manis, sesuai kalau minum di cuaca-cuaca yang panas begini. Okey. Kemudian macam biasalah, saya peminat latte caramel. Okey. Bestnya Hattori Coffee ni memang milik Bumi Putra Melayu Islam kita, tepi pantai. Ni lokasi dia dekat pantai Kemayang Bacok. Bismillah. Ini best, sungguh menyegarkan. Dan ada juga yang ni Hattori chocolate signature frappe. Jadi menu pertama yang kita nak cuba, sebelum kita nak cuba nasi Arab semua tu, kita nak cuba dulu nasi chicken buttermilk. Okey, ni rupa dia. Baru lepas masak dihidangkan macam ni, dia buat style tapau. Jadi bila kita makan tepi pantai, lepas makan terus buang dia. Wow, tengok kejadian dia. Best. Yang syoknya tau, walaupun kafe macam ni tapi orang beratur ramai tau. Jadi saya tanya dah tadi dekat dia punya incas kat sini, dia kata nasi Arab tu boleh jual 200 ke 300 talam juga sehari. Yang paling best lah yang ni, buttermilk dengan mantau ni, dia orang boleh jual dalam 100 lebih ke 200 lebih sepinggan sehari. Boleh tahan. Tepi pantai. Bismillah. Kita nak cuba dia punya buttermilk kali dengan cabai. Bismillah. Masih panas, sungguh lemak, creamy. Chicken buttermilk dia best. Nasi dia menggunakan nasi beras panjang. Okey, kita ambil buttermilk, letak dekat sini. Ambil sedikit dia punya acar kot. Sayur acar, macam acar. Dia ada bagi dia punya sambal. Kita tuang sedikit atas dia. Okey, kemudian kita makan bersama dengan nasi. Bismillah. Ada rasa lemak, creamy daripada buttermilk, masam daripada acar. Ni dia acar saya rasa sebab dia ada rasa masam cuka. Dan sambal ni ada juga masam, pedas dan sedikit manis. Gabungan yang wow, meletup. Demo kena barang bawah. Okey, menu yang seterusnya yang best seller juga. Okey, jadi ini mantau spicy creamy. Antara yang best seller 200 pinggan ke 300 pinggan sehari. Wow, amazing. Mantau, bro. Sedap sangat ke? Kita nak cuba. Tapi dia spicy. Kita rasa mantau dia dulu. Mantau ni, dia pertama roti dia kena crispy kat luar, dalam kena lembut. Okey, kita rasa roti dulu. Luar crispy, dalam lembut. Roti ni lulus. Bismillah. Kemudian kita nak cicah dia punya spicy creamy. Bismillah. Kalau tengok color memang nampak creamy lah. Dan merah-merah tu daripada spicy. Rasa dia tak tahu. Bismillah. Creamy dapat, spicy kat ujung. Ini kalau makan dengan nasi jadi kan. Ni adalah lala. Bismillah. Jadi kita nak cuba rasa dia punya kuah creamy. Bismillah. Pedas creamy sampai. Pedas. Tapi sikit je. Patutlah mantau ni best seller. Macam ni punya makanan nampak macam simple pun boleh jual 300 pinggan sehari. Okey. Menu yang seterusnya, daging salai lemak cili api. Kita nak tengok orang Kelantan ni pandai ke masak daging lemak cili api, bukan ke orang Kelantan ni masak dia semua manis-manis. Ini kalau dia buat manis ni memang saya kecam lah ni.
Nak tengok bos dia kata apa. Ingat Asbab Badrul tak berani kecam ke? Kita cuba Kalau manis, siap. Bismillah. Memang pedas. Maksudnya orang Kelantan pandai buat daging cili api. Tengok dia punya cili tu. Ambil. Jadi kat sini dia kafe. Jadi memang dia jual dah satu portion. Tapi saya suka acar dia ni lah. Ada pedas, ada masam. Ini acar-acar orang Kelantan ni. Kemudian nak lagi kick, kita masukkan cabai. Ini sama juga macam buttermilk tu. Masuk sikit sambal. Sebab sambal ni dia ada pedas, masam. Okey, kita cuba makan dengan nasi. Bismillah. Lemak cili api, creamy pedas. Sulam pula dengan masam dan pedas. Ini barang jadi bro. Menu seterusnya. Okey, ini antara menu yang akan ada pada bulan Ramadan. Nasi Arab kambing satu set ni. Kita nak cuba ini kambing grill. Kita nak rasa nasi dia dulu. Bismillah. Ini nasi Arab kapsah. Rasa dia nasi Arab yang telah dimelayukan. Jadi dia sangat ngam dengan tekak Melayu. Ambil telur, picah dengan dia punya sambal. Bismillah. Sambal ni, kalau Pak Arab jual dia cerai. Bila orang Kelantan buat, dia jadi pekat. Dia mau hebat bah. Kita nak cuba kambing dia. Ini kambing grill. Ambil kambing, makan dengan sambal. Bismillah. Ini makan time buka puasa dan juga more. Jadi bro, memang jadi. Pandai owner ni sediakan menu-menu yang membuatkan orang suka makan di bulan puasa. Bismillah. Dia tanya saya, kambing dia penuh dengan rasa dan perapan dia sungguh berempah. Bismillah. Tak lihat, masak cantik. Kalau dia teruskan masak dengan cara yang begini, pasti ramai orang akan order. Okey, menu yang seterusnya. Jadi nasi Arab ni dia ada bagi juga sekali dengan sup kosong. Kita hirup, bismillah. Tapi nasi Arab dia nasi Arab yang sama, cuma yang ni beza dia ada wagyu. Kita nak cuba wagyu dia. Bismillah. Wagyu dia memang lembut, cair dekat mulut. Dia grill cantik, tak overcook, jadi dia masih ada rasa tekstur lembut dekat sini. Jadi kalau ini makan dengan sambal Arab Melayu ni, bismillah. Orang Perak kata malai kabur yuk. Menu yang seterusnya, ini menu paling best seller. Paling banyak terjual, 300 ke 350 ekor terjual sehari. Ini memang warakau. Okey, kita nak makan nasi dia sama. Jadi kita nak rasa ayam dia. Yang ayam dia. Wow, maksudnya masak cantik. Bismillah. Rasa dia ada rasa Arab tu sikit-sikit je, tapi telah dikelantankan, telah dimelayukan. Jadi dia ngam dengan tekak orang Melayu. Jadi saya nak makan dengan sambal dia. Sebab saya sangat suka sambal dia. Sebab apa? Sebab kalau korang biasa makan nasi Arab punya sambal ni cerai bro. Ini pekat. Bismillah. Okey. Bismillah. Saya rasa lauk dia sebab saya dah rasa nasi tadi. Bismillah. Saya ingat 4 orang ke 5 orang boleh makan. Kalau nak kenyang 2-3 orang cukup lah. Tapi kalau bulan puasa kita bukan boleh makan banyak-banyak kan. Okey, kita nak cuba menu yang seterusnya. Jadi dia ada juga set yang ni mix kambing grill, kambing dan juga ayam. Dia dapat ayam separuh dan kambing separuh. Kalau tanya saya, kalau datang Kota Baru, mana pot best untuk buka puasa, saya rasa ini. Nasi dia, ada ayam, ada kambing grill, ada tomahawk, ada wagyu skewer, ada ayam, ada kambing grill. Harga pun berpatutan, tak mahal sangat, tak murah sangat. Boleh makan ramai orang. Ada juga menu yang paling laris iaitu mantau spicy creamy, ada juga lauk salai, ada juga lauk buttermilk, ada kopi-kopi. Dapat pula suasana tepi pantai, boleh lepak dekat gazebo, ada bean bag, ada tikar, ruang makan bawah kemah, dan tingkat 1 ke atas ada tandas, ada surau, kemudian parking pun luas. Jadi apa lagi kau nak? Harga berpatutan, rasa pun boleh tahan. Jadi kalau datang Kota Baru jangan lupa singgah. Kita kena support bro. Ini barang baik, barang jadi. Bila lagi nak rasa? Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.